Selagi ada tekanan dari JDT menerusi Bergson. Gol yang pertama. Percubaan yang pertama daripada Bergson ke arah pintu gol musim 2024-2025. Terus dan Bergson telah membuktikan dia adalah seorang penyerang yang cukup berbisa. Di mana ketika itu hanya satu jaringan saja yang berjaya dimiliki oleh JDT. Satu lagi peluang dan satu lagi jaringan yang ditampilkan oleh Bergson. Jadi agak sukar untuk menyekat kemarahan Bergson daripada terus menghasilkan gol. Yang mengintai peluang untuk menyambut satu tandukan dari Jody Ahmad. Tadi semula Jodor Takzim dengan kelebihan dua jaringan. Tiada pemain yang mengawal pergerakan Jody Ahmad. Sekali lagi Muniz pula. Dan satu lagi cross yang menarik. Kali ini mudah. Jaringan terhasil. Ya, apabila Sean Giannelli tidak meneruskan asakannya ke atas, Fernando Forestieri mempunyai tugasan yang mudah untuk melakukan tandukan antara daripada sebelah sayap yang dilakukan oleh Juan Muniz. Betul-betul di luar box yang dimiliki oleh JDT. Lihat bagaimana mudahnya dia dapat menghasilkan jaringan. Gol yang kedua JDT menyusul selepas jaringan yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Partiban diatasi oleh Matt Davis. Bahaya kedudukan dan pintu gol kali ini sudah pun terbuka untuk Fernando Forestieri menjadikan gol yang ketiga. Itu apabila cross yang dilakukan oleh Matthew Davis itu dihantar tepat ke kepalanya untuk dia sudahkan. Zafri mencuri dari belakang oleh Forestieri. Rembatan baik. Gol yang keempat. Fernando Forestieri dan juga Juan Muniz. Watak yang membawa Johor Darul Takzim mencari kemenangan selesa petang ini. Kesilapan daripada Zafri yang hilang bola. Peluang di sini. Syahmi. Tugasannya mudah. Sekali lagi. Dan longgarnya barisan pertahanan KL City yang membenarkan pemain gantian ini tanpa dikawal dan lihat kepada kedudukan beliau. Sekali lagi berjaya untuk mengelakkan diri daripada disekat, dan itu dia jaringan yang pertama minit yang keempat permainan. Gerakannya tanpa dicabar daripada bahagian tengah, meloloskan diri, mencari ruang untuk merembat dengan kaki kiri. Ketiga selain daripada Forestieri dan juga Bergson untuk menjadikan gol yang pertama bagi JDT dalam mana-mana perlawanan. Kalau dilihat pemain yang berada di Liga Malaysia ini sejak 2017, dan kali ini tolakan semula kepada Fernandes merembat. Hendrik Dos Santos untuk mendapatkan jaringan. Gol yang kedua JDT, gol yang kedua Abati Fernandes. Peluang Fernandes, hat-trick. 3-0. Keep the ball. Peluang-peluang sedemikian tidak perlu diserahkan kepada pemain yang berkaliber seperti Abati Fernandes. Akan diambil oleh Arif Aiman. Jangan keluar. Peluang dan tandukan tersebut yang datangnya daripada Romel Morales. Yang lebih tersasar adalah Khairul Fahmi keluar ataupun cuba pergi mendapatkan bola tersebut terlepas daripada jangkaan Khairul Fahmi, dan Morales terus. Geraldes. Lampungan ini baik untuk Romel Morales. Percubaan dan
cantik. Tasim 2-0 di hadapan. Ya, lengkap dengan hantaran, lengkap dengan jaringan daripada Romel. Satu hantaran daripada Francisco yang dapat melihat pergerakan sedikit Morales kerana kedudukan Gabriel. Paxson cuba diselamatkan, namun segala-galanya Rembatan ini bukan pressing, ini rembatan dengan kelajuan bola tersebut. Ya betul, Khairul Fahmi dah menjangkakan di sebelah. Ada ruang di depannya Arif Aiman. Arif Aiman sekali lagi kembali kepada Heberty dengan lencangan kaki kiri. Ini yang diperkatakan gol yang ke-6 dari Heberty musim ini. Akan diubah oleh Beksan kali ini. Sasaran yang berbeza. Juan Muniz, Morales meminta, Beksan menanduk, masuk. Hanya mampu diperhatikan oleh Said Nazrul Haq mencetakkan gol. Gol kedua pribadi. Rilo menggunakan kelajuannya, tandukan daripada Beksan, hat-trick dari Beksan. Ikan Arif Aiman di situ. Matthew Davis dorongan ke dalam kotak penalti. Afiq Fazail ke dalam zon bahaya. Oscar Arribas 1-1. Ya, satu respon yang baik daripada pasukan JDT apabila ketinggalan dan memasukkan pemain seperti Oscar, memberi impak yang cukup baik. Dengan itu baik, dapatkan Bergson, kejayaan terlepas dari Clayton dan Bergson da Silva. Sangat menarik pula gerakan ini kalau kita lihat satu touch yang baik berkumar. Tiga pemain berada di Kesilapan Bergson akan menghukum anda. Akan pemburu mengambil kesempatan itu ke atas mangsanya. Ya, apa yang lakukan satu hantaran miskomunikasi. Ialah Afiq Fazail untuk Bergson yang mencari hat-trick. Bergson da Silva. Hat-trick hero untuk Johor Darul Taksim. Sebelum malam ini, tapi ini peluang sekali lagi dan tambahan kepada jaringan, dan itu dilakukan secara solo. 4 untuk Johor, tetapi sekali lagi Feroz Baharudin membuktikan dia bukan saja seorang pertahanan yang kental, tetapi juga pembunuh apabila diperlukan. Ya, kemampuan inilah yang Kemampuan. Oh, ada lagi Murillo pula. Oh, ho, ho. tidak pernah berhenti di sini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Juan Muniz selepas itu. Ini di sebelah kanan sebenarnya Oscar Arribas, Muniz, Arif Aiman. Arif Aiman menapi mengenai tiang dan masuk ke gawang sendiri dari Clayton. Ataupun Arif Aiman dengan sentuhan terakhir. Jauh ke dalam kotak penalti, cut inside, mungkinkah satu percubaan, dan itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam saya menyatakan adakah mampu untuk beliau memberi contribution. Tak sampai 5 minit beliau telah pun menjaringkan gol. Hantaran jauh bermula daripada Natso Isa. Kawalan kemas Richmond angkar gagah. Eker sebentar tadi jika tidak silap saya.
Dan cubaan mungkin acahan dari peluang kotak penalti. Arif Aiman hantaran 1-2 terlepas, tapi masih lagi ada pressure yang tinggi. 1-2 dan itu dia. Lihat bagaimana gerak kerja Arif Aiman untuk cuba merampas bola, berjaya melorong. Mainnya begitu rajin sepanjang separuh masa pertama, tetapi kali ini lari ke dalam kotak penalti, hantaran ke tengah, tetapi adakah tindakan susulan? Rembatan, good save, bola muntah tanpa henti. Bermula daripada Arif Aiman, tendangan daripada Oscar Ribas. Bisa sengatannya bagaimana, dan gol keempat. Dan masuk. Kaki kanannya kali ini. Mereka akan membuat tekanan terutama di kawasan hadapan untuk mendapatkan ruang-ruang yang baik. Ini Beksan. Yang baik daripada Nazmi Fahim Mansur dan tampanan dada yang baik daripada Beksan dan membuat percubaan kaki kiri yang menewaskan. Membuat jaringan selepas dia membuat tampanan pertama melalui dada yang baik. Berarti untuk Beksan. Ya, inilah perbezaan antara pasukan yang baik, penyerang yang baik dengan Light Skarup berada di sebelah kanan. Beksan memburu hat-trick yang ketiga musim ini. Arif Aiman akhirnya selepas musim ini. Ya, gerakan yang brilian daripada pemain JDT bermula daripada kawasan bawah, membuat hantaran ke hadapan, dan bola itu Power selaku sebagai pemain pinjaman dari Terengganu. Lepas kali ini untuk Arif Aiman, mudah untuk Arif Aiman setelah mendapat lorongan daripada Berti. ya sekali lagi jaring. Arif Aiman lepas, cuba dikejar oleh Muhammad, satu lorongan untuk Beksan. Hat-trick dari Beksan. Ya, dengan mempercepatkan gerakan bola, mereka ada ruang yang banyak di kawasan hadapan dan Sumareh mudah jaringan itu. ya dimulakan dengan corner kick hantaran terus ke arah Sumareh, dan mereka bermain di kawasan tepi dahulu, dan bola itu dapat penjurunya dapat ditanduk oleh Ukuasa. Kompanan dan Beksan tidak dikawal. Lihat kedudukan Beksan yang berseorangan dalam kawasan Namela. Diamat Mereka Martinez mula. Beksan mendapatkan bola untuk Juan Nunes, menggegarkan jaring. Dengan kakinya, dan kini peluang untuk Jorul Tazim menerusi sepakan percuma ini. Juan Muniz kelencongan percubaan, dan akhirnya jaringan pertama di Stadium MBPJ mempunyai sentuhan selepas adanya hantaran yang cukup berkualiti daripada Juan Muniz. Satu set piece yang cukup baik. Bukan situasi yang agak sempit itu. Lambungan untuk Arif Aiman. Sentuhan pertama yang baik. Arif Aiman lorongan untuk Beksan. Ringkas dan mudah. Beksan da Silva, jaringan ke-9-nya dalam 8 pertemuan menentang Selangor.
dalam perlawanan hari ini. Boxer dan juga Azim Alamin. Dari Boxer mudah untuk jaringan ketiga di stadium MBPJ. Harimau berdepan dengan Kuala Lumpur City. Kali ini Nazmi Faiz serta Heberti, dua pemain yang bersedia. Heberti cantik, seperti sangat mudah. Lepas si penting, malas memintas. Itu Davis. Nelson bergerak di sebelah kanan. Morales masuk ke tengah. Heberti dengan rempatan jauh dari Heberti. Kaki kirinya yang berbisa menjaringkan gol dari luar kawasan penalti untuk menggandakan kelebihan JDT. Terlalu banyak ruang yang diberikan. Davis lihat larian daripada Arif Aiman. Tolakan yang kedua masuk dari Arif Aiman. Hasratnya adalah satu lorongan ke bahagian Fapus, dapat dihalang. Cuba mendapatkan jaringan yang keempat. Wan Johor Darul Takzim mudah dari Obregon. Aksi yang terakhir malam ini untuk Johor Darul Takzim memastikan tugasan mereka. Arif Aiman, percubaan dan itu dia mudah. Tangkapan kurang kemas dari Ramadan. Namun segala-galanya cerita untuk gol pertama berkisar kepada Arif Aiman. Perhatikan kedudukan Arif Aiman, perhatikan kedudukan Romel dan juga Heberti. Untuk Baksan, rempatan. Dia hanya memerlukan satu step. Minit ke-23. Mereka hanya memerlukan 2 minit untuk menambah koleksi jaringan. Wan Monis mula. Antaran pendek. Wah, cantik. Ia berada pada posisi yang datang dari belakang. Tetapi kredit kepada Wan Monis. Satu kualiti hantaran yang dijalbakan oleh Wan Monis untuk memudahkan Romel Morales menghasilkan jaringan yang ketiga untuk pasukan JDT. Dari Baksan 4-0, aku penjaring terbanyak. Jadi 4-0 untuk Johor Darul Takzim. Ayo kedudukan ini dari Baksan. Masih lagi Baksan. Akhirnya yang dihasilkan oleh Baksan da Silva untuk jaringan ketiga selepas minit ke-23. Konsentrasi seumpama ini kesilapan daripada Azri Ghani. Arif Aiman masuk ke dalam, mempunyai ruang di sini. Arif Aiman, terlalu mudah. Arif Aiman, hasil kesilapan dari Azri Ghani. Inilah masalah yang akan dihadapi. Baru katakan tentang konsentrasi, fokus yang diperlukan. Azri Ghani adalah individu pertama yang kita dapat lihat lakukan kesilapan dan menghadiahkan bola kepada hantar semula ke sebelah kanan. Arif Aiman lebih sentral ketika ini kedudukannya. Cantik Arif Aiman, Mr. MVP. Swerve dan deep yang ada dengan bola itu dihantar terus ke top corner di sebelah kiri. Tidak ada peluang sama sekali untuk Azri Ghani menyelamatkan bola ini. Anda dapat lihat Azri Ghani cuba untuk mengelirukan
Arif Aiman di sini, namun lihat untuk hat-trick Arif Aiman. Dari Juan Muniz melencong ke dalam dan peluang itu disudahkan. Dan akhirnya baru saja Zahri Irfan menyelamatkan. Memberikan Bayhaqi. Kini hantaran daripada Juan Muniz untuk Beksan. Mudah untuk jaringan kedua. Selepas kesukaran yang dialami olehnya di separuh masa yang pertama. Untuk mencari ruang, mencipta ruang. Dan akhirnya hantaran berkualiti daripada Juan Muniz menjumpai lariannya. 20 jaringan setakat ini dalam saingan Liga Super. Dari Beksan untuk jaringan ketiga Joe Darul Takzim. Selepas terikat tanpa sebarang jaringan di separuh masa yang pertama. Juan Muniz, itu dia. Pintu gol dibuka. Mana untuk melencongkan bola ini, Wih? Teknik bola, keadaan bola ketika perkhidmatan ini berlaku dengan cukup tepat, lencongan dan kedudukan Fahmi dengan memang tidak berjaya membaca. Peluang di sini baik Muniz merembat. Oh! Begitu baik dalam kawalan. Angle yang kecil ataupun ruang yang mungkin memang tidak nampak jelas untuk dia melakukan rembatan ataupun masuknya bola tersebut. Package. Oh, dia memilih sudut tinggi. Memang sukar, Wih. Bola tu tinggi. Ini bukan placing lagi, ini rembatan. Terus ke atas. Terus. Berjaya dicuri. Beksan peluang untuk mendapatkan jaringan. Tackle cuba dilakukan. Beksan. Gol yang keempat. Ya, ini kekuatan Beksan sendiri. Kawalan bola. Bila Farhan juga cuba melakukan tackle yang terlepas. Kemudian dia berjaya masuk di kawasan tengah untuk mendapatkan peluang 1 lawan 1. Berdepan dengan Khairul Fahmi. Acahan baik, percubaan kali pertama dan ditewaskan begitu mudah daripada percubaan yang lebih baik kali ini. Namun kita dapat lihat hantaran itu dan kesilapan yang dilakukan di situ Juan Muniz dengan satu percubaan awal. Obregon merembat. Itu dia jaringan terhasil. Akhirnya kita lihat bagaimana percubaan itu dari Juan Muniz. Ada tandukan dan Kobinong. Lihatkan di situ Alif Nakiyuddin Saufi seharusnya memberikan tekanan sedikit kealpaan ini. Pak Junihong buat satu hantaran dan disudahkan sempurna oleh Hesse. Lihat, dimulakan oleh Junihong. Kobinong, hantaran pendek, first touch yang dilakukan oleh Muniz dengan gunakan outside foot. Semuanya adalah merupakan hantaran-hantaran 1-2 touches sahaja yang memintas. Tetapi satu terupas kepada Romain Morales. Percubaannya terkena tiang. Tidakkan susulan dilakukan oleh Morales. Apabila Oso Coku hilang bola, Fadi Awad melakukan tackle. Tetapi satu terupas di bahagian tengah. Biarpun dicabar di situ oleh Obilo dan juga Alif Nakiyuddin. Namun sedikit bernasib baik. Terkena tiang dan datang semula kepada beliau untuk melakukan tolakan dengan kaki kanan dan gol keempat. Dan terlepas pula, dirampas pula oleh Arif Aiman. Arif masuk ke dalam, pastinya peluang itu dia. Bertindak dengan baik, menanti saja saat DT di hujung separuh masa pertama ini. Inilah dia kecemerlangan Arif Aiman
melepasi kawalan dari Tommy Mawat dan menanti saja saat untuk melakukan kuisan kepada Jesse Rodriguez yang berada dalam posisi yang begitu baik, tidak dikawal untuk melakukan satu. Mudah saja membiarkan Haziq, mudah untuk menewaskan Haziq Nazli. Leret saja ke sebelah kanan Haziq yang sudah pun menerpa ke sebelah kiri. Satu pencurian pertama, Nazmi Faiz. Antara baik dan baik juga untuk satu sambaran yang dapat buat gerakan larian di bahagian near post. Anggaran antara Syahizan yang tidak berjaya. Sebenarnya satu lagi lencong yang baik. Tandukan untuk jaringan kedua. Membuat gerakan sedikit di bahagian near post. Timing yang baik, tandukan tepat. Ada lantunan di depan Syahizan. Jaringan kedua terhasil. Arif Aiman semula. Advanti, oh baik, mendapatkan ruang dan melepaskan rembatan. Azim, ya, satu teknik jaringan setting dan waktu berlaku di kawasan tengah, betul-betul berada di luar kawasan kotak penalti pasukan Pening. Rembatan terus. Lambungan daripada Pak Jun Hyong terus untuk mencari Haberty. Sekali lagi situasi cemas. Haberty di sini dan dihukum. Kesilapan daripada Ifwat Akmal. Ketenangan yang dipamerkan selepas dia memperdayakan Ifwat di sini dan dalam angle yang begitu sukar juga berjaya untuk menewaskan Lokman Hakim. Darul Aman ini seri 3 sama pada musim ataupun tahun 2023. 26 Ogos sekali lagi situasi hampir sama berlaku. Ifwat dan kali ini mudah Romel Morales. Lambungan juga daripada Pak Jun Hyong. Baxon dalam kedudukan onside di sini. Backheel yang cukup cantik melihat kedudukan Romel yang tidak dikawal. Dan tugas mudah untuk beliau walaupun ada 2. Baxon siap sedia mencarikan gol yang ketiga. 1 gol Romel Morales. Mencari bottom corner di sebelah kiri. Dan dalam situasi seperti ini 60 minit. Haberty tandukan dan jaringan yang berjaya dilakukan ke Jody Ahmad. Dalam kedudukan point blank. Dapat lihat di situ dia dikawal oleh Wan Amirul Afiq tetapi Nacho Insa ke tengah. Baxon dibiarkan Nazmi Faiz. Dan jaringan kelima berjaya dihasilkan. Ini Nacho Insa. Baxon dengan layoff dan kemudiannya nampak seolah-olah Wan Amirul Afiq yang menampan bola itu masuk ke dalam gawangnya sendiri. Jaringan ke-26 dalam Liga Super. Baxon! Hat-trick yang berjaya dihasilkan sepenuhnya oleh Johor Darul Takzim yang bukan sahaja mencatatkan 6 gol pada malam ini tetapi berdasarkan tak sampai, masih lagi dalam kedudukan ruang yang begitu baik. Sesuatu yang berikan antara di kawasan sebelah kiri. Yang lebih penting kedudukan Bersen betul-betul di angle scoring area di kawasan tengah. Kesilapan pemain kata yang kurang. Nazmi sekali lagi tandukan mudah. Dia dan dia lagi untuk Baxon da Silva. Yang lebih menarik sebenarnya datangnya daripada Nazmi sebenarnya. Kedudukan antara tepat di kawasan tengah. Menukarkan mereka siapa yang mahu dilakukan marking. Sekali lagi Baxon. Jaringan yang ketiga. Hat-trick untuk pemain ini. Yang lebih menarik dia melihat menunggu keadaan bola tersebut di luar kotak penalti. Lebih menarik timing daripada kaki kiri Bersen. Rembatan terus di sebelah kanan Fitri. Jelas 20 angka 25 dicipta oleh datang lagi
Apakah dia lagi? Akhirnya di era semi-pro, jika anda masih mengingati nama Scott Lorenzo, tetapi suka diingatkan 1994, Allahyarham Hashim Mustafa dengan 25 jaringan. Menampai bola tersebut. Letak di depan pintu gol. Sekali lagi lihat bagaimana akhirnya rekod itu pecah antara pencetak gol paling prolific, saya katakan, untuk JDT. Ya, dan juga satu-satunya pemain yang berjaya menjadi. Rodriguez mencuba dan mencuba. Danson hantar ke depan, tadukan. Akhirnya Ramel Morales. Tiga pemain pertahanan Sukan Kelantan berada di bahagian belakang, tapi sedikit marking yang kurang jelas ataupun kurang tepat untuk pemain Kelantan sendiri. Arif Aiman, si Rodriguez, Maxson telah pun bergerak, back pass tetapi masih lagi dalam permainan. Mudah untuk Romel, tidak offside. Kawal dari pemain-pemain Kelantan sendiri. Dua pemain terlibat, Berson, Jesse juga membuatkan antara tapping terus untuk Romel. Gol yang ke-7. Sejak bersama JDT. Lagi peluang. Bayangkan Syarul Saad saat di bahagian pampus antaran daripada Romel di kawasan tengah. Bersen terlepas, tetapi Syarul Saad datang daripada belakang, tapping, dan gol yang kemudian yang membuka permainan. Sumare untuk Syafiq Rahim. Dan ini adalah antara timing daripada Sumare. Satu tapping kaki kiri daripada Syafiq Rahim. Gol yang ke-9. Jadi mungkin hanya satu lagi yang tinggal. Bergson da Silva 32 untuk musim ini. Diberikan runcongan baik dan satu lagi sentuhan. Mungkin antara jaringan termudah dalam kariernya, hasil dari sepakan penjuru dan kemudiannya ada tandukan di tiang hadapan.